Sebelum itu kita nak fahamkan apa makna bersugi. Bersugi ini ialah membersihkan mulut. Okey, yang ada pada mulut itu gigi dan gusi. Langit-langit, okey? Jadi perbuatan apa saja pun kita buat menggunakan alat. Kalau tak guna alat, perbuatan itu dipanggil madmadah, berkomor. Tak guna alat, komor tu. Tapi kalau gunakan alat, sama ada guna kayu sugi, guna buruh gigi, pakai obat kolkatel, guna kayu, guna dahan-dahan rating kau pandai lah. Kita guna alat dia panggil siwak. Perbuatan itu bersiwak, bersugi. Okey? Apa tujuan? Membersihkan mulut. Kenapa membersihkan mulut? Bila bersih mulut, Allah redha. Kenapa? Sebab mulut kita ni nombor satu sekali Tuhan buat, dia adalah highway, laluan Al-Quran. Lepas tu Nabi sebut tahiru afwahakum fa innaha masalikul Quran. Okey? Bersihkan selalu mulut kamu, kerana mulut itu laluan Al-Quran. Nampak? Jadi Allah redha. Bila Allah redha, dia bagi kebaikan ke keburukan bagi kita. Nampak? Dalam kitab banyak disebut kelebihan. Antaranya kitab-kitab moden. Al-Fiqh Al-Islami Dr. Wahbah Zuhaili. Dia kata pakar perubatan, tabib lamalah, dia boleh menjadikan mata kita cerah. Ikhtiar belaka biiznillah. Dan susah bongkok. Dan ada riwayat mengatakan memudahkan ucapan syahadah ketika sakaratul maut.